hidup dia kaya, mewah. Kalau zaman dulu kok naik kuda yang pelana dia hebat, pergi masjid kok. Zaman ni kok naik kereta lah. Naik kereta Mercedes. Naik kereta comel-comel lah. Velfire, Volvo. Berhenti depan masjid, pergi masjid. Tapi pergi masjid saja je, pergi semayang. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Ada bini tak jaga molek, pergi sembayang tak. Rumah dia tak boleh nak jaga, tak boleh nak didik bini dia. Pergi sembayang terawih. Akal kain malang putih kali. Pergi moreh tukar lah. Berapa naik kereta Volvo untuk lelaki bawa, bini duduk sebelah, pakai macam kepala mereka seperti bonggol unta yang kurus. Laknatlah mereka kerana mereka dilaknat. Sekiranya ada umat selepas kamu, nescaya wanita ini kamu akan menjadi pelayan kepada wanita umat ini, sebagaimana wanita-wanita umat sebelum kamu melayani kamu. Ini akan diguna oleh orang. Ni hadis Nabi ni cerita tentang dua golongan kok. Yang pertama orang lelaki hidup mewah, kaya, senang, pergi masjid, tapi tak boleh nak didik keluarga dia, tak boleh nak jaga diri keluarga dia. Tak, keluarga dan anak-anak dia tak tutup aurat, tak ingat benda keagama. Dan yang kedua, orang perang yang pakai pakaian tak tutup. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Tabrani, walaupun lemah, hadis ni juga menceritakan sinfani min ummati lam tanalahuma syafa'ati imamun zalumun ghashumun